tak semua bergerak mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Okey, kami boleh goyahkan kertas ni, kemudian sekiranya kamu dapat berani letakkan tulisannya A, B, C, D dan E. Okey, kita buat sekarang. Saya kira semua dah selesai ya. Okey, sekarang buka kertas. Tengok apa yang tertulis di dalam. Okey, kamu telah diberikan beberapa jawatan. Yang pertama, ada semen, polis, ada duta, ada apa lagi yang ada dua? Duta dan cara. Okey, setiap pekerjaan ni adalah peranan kamu nanti. Okey, nanti kamu akan cara untuk peranan kamu kan. Okey, kita akan mulakan dengan presentasi. Jadi saya beritahu dalam buku kertas ini saya minta catat. Okey, saya nak kamu dengar dan apa yang kamu lihat sebentar. Okey. Okey, ambil soalan dulu. Balik lagi kepada rakan. Okey, sekarang ni kamu telah diberikan satu kertas kecil dan satu ini. Kita satu untuk nyanyian Faizal. Okey, sekarang ni tugas kamu saya nak minta kita semua. Okey, kita semua kena nyanyi sama-sama, boleh? Boleh? Okey. Okey, dah boleh? Okey. Satu, dua,
kamu tulis, apa yang kamu buka, apa yang kamu berikan. Okey, dua masalah. Masalah dari apa yang kamu buka dan apa yang kamu berikan. Masih datang. Okey, sekali. Okey, saya pilih secara awal. Saya minta dia. Okey, dia. Dia apa yang kamu tengok? Tadi kita apa yang kamu inginkan? Walaupun kita mempunyai kekurangan, tapi kita bukanlah kita mempunyai juga. Kita tak salah mungkin. Dia terima kasih Aisyah. Okey. Apa yang saya nak katakan? Kita jangan apa yang kamu dapat pada akhir perjalanan, kamu dapat ini dan kita kasih petikan. Okey, kepada sahaja kita untuk sesuai dengan diri. Okey. Saya tidak percaya kamu kena salin. Okey, kamu kena salin sekurang-kurangnya tempat daripada petikan perkembangan yang akan diberikan. Okey, yang kedua kamu pada petikan sahaja dan sahaja yang disalin secara bulan. Okey, apa yang kita akan ikuti? Okey, diberi lebih kepada ada sesuatu ataupun sesuatu kesebaran walaupun kita ada kekurangan, kita percaya juga. Okey? Okey. Sekarang ni saya minta Bosman. Bosman on. Siapa Bosman dalam bulan dia? Salah bukan juga. Dan juga okey. Bosman on. Datang lepas. Okey. Keluar di bahagian yang tidak boleh. Okey. Bahagian yang tidak boleh. Ya, satu. Satu. Okey. Okey, arahan dia buka. Dia berdasarkan bahan yang telah dikatakan tersebut dapat petikan. Kemudian setiap daripada kamu akan diletakkan petikan. Kemudian kamu kena saling. Okey. Setiap seorang kena saling sekurang-kurangnya berapa? Okey, saling empat maklumat daripada petikan tersebut. Kemudian tulis di bahagian tepi kertas tersebut. Menggunakan pen yang berlainan warna. Jelas saran saya? Okey. 3 minit. Okey, 3 minit. Saya cakap. Okey, kamu boleh tuan. Okey, jangan sakit ini boleh apa? Okey, jangan kawan. Pilih tempat. Okey, pilih tempat yang terbaik.
Okey, masa berjalan, tolong pantas. Kumpulan mana yang dah siap, tolong katakan saring betul-betul, jangan saring maklumat yang tak diperlukan. Kuliah satu. Yang satu lagi tu dia seorang usahawan yang memiliki national speciality. Okey, masa tinggal 40 saat lagi. Tulis. Sila. Okey, kamu ada masa yang banyak. Tulis itu. Jumpa je maklumat terus tulis. Jumpa terus tulis. Dia dapat satu kan? Nanti jangan pilih. Tulis satu. Baik, yang komik ini yang Mana? syarikat menjadi usahawan MLM. Boleh? Ni lah. Spend macam ni. Soal satu kan? Lama. Kau dah tulis yang tu kan? Ya. Bukan calang-calang ni. Ni tu. Okey, masa dah tamat, sila berhenti menulis. Okey, berhenti menulis. Okey, masa dah tamat. Okey. Okey. Ada. Okey, jangan berhenti menulis. Berdasarkan maklumat yang telah kamu saring tadi, dan yang telah kamu pilih, apa yang terbaik? Apa yang terbaik? Maaf, bukan yang terbaik. Tulis bahagian atas. Faham tak ada ya? Okey, bukan yang terbaik. Tulis di bahagian atas. Okey, bagi masa 2 minit. Okey, 2 minit dari sekarang. Maklumat yang telah kamu pilih tadi, yang telah kamu saring, tulis di bahagian atas.
41 lagi. Okey, cepat. Lagi. Lagi yang siap. Lagi 5. Okey, sekarang nasi. Cepat. Lagi.
Okey, 3 pasangan lagi. Okey, 15 tangan. Sudah mandi dah siap angkat tangan. 10 tangan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, ramai. Okey. Nanti tulis. Dapat ke? Tak dapat ke? Kita kasih tahu. Okey. Maksudnya banyak tak blok. Okey. Okey, masih akan saja. Dan tiga. Dan ibu okey. I. Okey. Lagi ada polis kan? Sebelah polis. Okey. Polis apa polis? Terima kasih. Kami lagi. Okey. Okey. Bagi juga. Saya tak akan tempat kan? Terima kasih bulan I. Terima kasih. Sama polis. Okey. Kesedaran. Memberi risiko. Okey. Okey. Anak bangsa. Okey, terima kasih kerana memiliki ijazah polis. Memiliki ijazah. Sagada muda dia tambahkan juga. Sagada muda, okey tak apa. Tak apa, semula-mula dia. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sekarang okey, saya berikan menggunakan pen berwarna merah. Okey, tolong tik sekiranya jawapan kamu kalau salah, tulis balik jawapan. Okey. Nanti kalau salah tulis balik jawapan. Banyak penjual modal. Banyak sini Kaduna kan. Kecil. Ya, sama-sama kita. Okey, 10, 9, 8,
guru biasa sekali lah. Tak Tiga, dua, satu. Okey, okey. Kenapa pentingnya kamu buat bacaan? Okey, supaya saja kamu lebih cepat. Okey, jelas kan? Okey, langkah seterusnya. Okey, saya minta okey kan? Okey, okey, kita lagi bangun. Teman-teman. Okey. Bahan. Okey, buka kita. Buka kita. Okey, habis. Okey. Dengar betul-betul arahan saya. Okey, arahan saya, arahan dia murah saja. Setiap seorang daripada adik-adik kamu mestilah menghasilkan satu rangkap saja. Satu rangkap saja dan satu rangkap saja tersebut mestilah mempunyai 4 baris. Okey, menggunakan bahan yang telah kamu salingkan. Jelas ada saya? Jelas? Okey. 5 minit dari sekarang. Jangan lama, 5 minit. Dekat mana tepi ya? Dekat tetap. Dekat banyak tepi. Pen ada banyak kan? Itu dah soal satu. Kamu telah saling tes. Kita ke bahan dia. Jangan tengok bahan ni. Okey, masa berjalan, masa yang diberikan 2 minit saja. Okey, bila pantas. Okey, masa berjalan. Dengan cepat. Tulis saja.
Okey, masa. Seorang satu 4 baris. 4 baris. Aku ambil berbangga. Merasai berbangga. Usaha gigi. Kau ambil yang mana? Ambil yang toko. Oh. Aku ingat apa gigi dia. Cikgu tadi cakap ayat apa? Saya Ini tak ada. Okey, 10 minit lagi. Wah. 10 minit lagi. Sini. Hai. Okey, masa beritahuan nampaknya ramai yang belum bicara lagi ni. Nak tambah masa lagi ke? Nak? Oh, berapa dah? 3 lagi. 3 minit? Okey. 4 minit saya bagi. Okey, satu. Tapi dengan syarat kalau cepat sikit. Okey, Pak ya.
Okey, langkah seterusnya. Langkah seterusnya saya minta baca balik. Apa yang telah kamu buat tadi, angkat saja ni. Baca betul-betul, kemudian pilih dua yang terbaik. Pilih dua yang terbaik, kemudian letakkan tanda markah, hashtag di tepi. Okey, baca semua, kemudian pilih dua yang terbaik saja. Lepas tu letakkan tanda hashtag atau tanda markah di tepi langkah tersebut. Jelas tak saya? Okey, 2 minit saya start. Baca, kemudian letakkan tanda markah di dua yang terbaik ya. Okey, kita satu lagi. Okey, dan okey, dan satu lagi. Okey, pula A pun dah selesai. Okey, saya boleh buat, saya dah terima saja. Okey, dah. Dah. Okey. Rangkap saja setelah mereka letakkan tanda bawah. Okey, dan kamu diberikan pilihan. Okey, ada balik dasar atau tidak. Sekiranya kamu rasa rangkap saja baik, bagi 3 bintang. Okey, kurang baik tidak. Dan kamu dalam kamu rasa saja dah salah saya. Okey, dan ini kita tadi tiga pasangan je saya bagi. Letak bintang dekat tepi rapat. Tiga pasangan je, jangan lama. Baca, rasa okey. Letak pilihan silam yang rasa. Jujur kan, kita akan minta. Jangan tak bagi dah pasangan.
Okey, sekarang tukar lagi. Kumpulan berapa ni? Yang A pergi B. Yang A keluar tukar terus. Yang A pergi ke C. Dan C pergi E. Dan E. Okey, cepat 3 pasal saja. Pusingkan yang terakhir. Okey, pusingkan yang terakhir. Kamu pergi ke stesen manusia. Okey, jalan. Yang terakhir. Okey, patah balik. Okey, 30 minit. Kita bersama. Okey, masa dah sampai. Okey, kami kembali semula ke tempat masing-masing. Ke bulan masing-masing. Okey. Sekarang ni tolong lihat hasil yang tadi. Komen rakan-rakan dan yang lain. Okey. Tengok. Nampak ke 3 bintang? Nampak ke 2 bintang? Jangan campur bintang. Jangan campur. Tengok dia sekat satu rangkap tu. Ada tak dapat 3 bintang? Ada tak dapat 2 bintang? Kalau ada 3 bintang tu rasanya hebat tu. Okey? Okey tak? Wadi? Buat tadi ke tak Wadi? Buat saya? Okey. Okey? Okey. Selamat sekejap. Okey lah yang terakhir. Kita setiap bulan. Okey, setiap bulan. Okey, saya pilih Buta dan Syarah lah. Buta dan Syarah. Dia kena datang lepas. Okey, Syarah. Buta dia minta tu. Buta tu dia kena mempersebabkan sajak yang mereka buat. Dua sajak tadi Dua sajak tadi. Okey. Sedap ke tak sedap tak apa. Yang penting dia sampai ke hadapan. Okey, bulan mana? Dulu. A, B, C, D.
perkenaan yang sebelah mana? Kalau tengok bahasa yang digunakan, bahasa Inggeris ke tak Inggeris? Orang Korea? Kurang kan? Tapi masih ada maklumat yang penting yang saya kisahkan tadi. Betul kan? Okey. Kurang ada okey. Secara keseluruhannya boleh diterima, tapi boleh diperbaiki lagi. So, boleh diperbaiki terutama dari segi susunan kata. Okey, nampak susunan kata agak kuat. Sabut, dia tak sabut. Kurang kemas. Okey, kurang kemas. Kalau dikemaskan lagi, lebih cantik. Okey, kan tadi saya dah pesan satu rangkap orange, 4 orange. Okey. Terima kasih. Bulan ni. Okey, bulan ni. Okey. Okey. Kumpulan seterusnya, kumpulan E. Duta dan sejarah. Okey. Terima kasih.
Okey tak? Ni? Okey, bangsa okey? Okey, tadi dia sultan perkataan tu. Okey tak? Okey, semua nampak panjang sikit kan? Okey, tapi tak apa. Okey, kita sikit. Okey, rangkap pertama cantik. Satu rangkap Pak Fatih. Perkataan tu tak banyak, rangkap balik jadi senang hati. Pak Fatih dah dibaca. Okey, terima kasih kumpulan C. Okey, bagi bukan kumpulan C. Okey, kumpulan yang juga, kumpulan A, kumpulan B. Okey, kumpulan B lah. Okey, kumpulan B. Cara dan kalau boleh kita pendekkan sikit perkataan dia untuk buang beberapa perkataan yang kita rasa macam mewah dan tak penting tu, saya rasa lebih sesuai. Okey, okey. Bukan bulan C, bulan yang terakhir, bulan E. Sama dan juga.
yang faham dan apa yang dapat? Terima kasih bulan bulan ini bulan ini apa yang kamu dapat apa yang kamu belajar